Perkataan sebelum tempat kosong tu. Akhlak. Mufrad musanna ke jamak? Akhlak. Mufrad. 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 Jamak. Jamak. Kat sini dia jamak. Apa mufrad dia? Hmm. Apa Kalau mufrad dia? Adua. Apa mufrad dia adua? kalau kau Hulukun. belukun. Ha. Hulukun. Dia punya mufrad. Ini dia punya jamak. Jamak berakal ke tidak? Tak. Tidak. Kalau jamak tidak berakal, sifat dia apa? Ha. Mufrad. 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 Cara. Jamak muannas. Hmm. Mufrad muannas. Mufrad muannas. Kalau jamak yang tidak berakal, jamak li ghairil akil. Li ghairil akil ni maksudnya tidak berakal. Sifat dia adalah satu P. Saya buat satu P tu mesti dah tahu dah apa jawapan dia. Dah. Al-Mahmudah. Ini. Sebab sini pun satu P. Ini atas awak. Kalau awak tak ingat akhlak tu satu P, awak mungkin kemungkinan besar awak akan buat soleh. Mahmudah ni ramai pelajar teka. Dia kata, saya tak pernah dengar akhlak ni lain Ustazah. Saya dengar uh, bil akhlak Mahmudah je. Itu main teka. Kita tak nak teka. Kita nak tahu based on ilmu nahu. Kenapa kat situ kena Mahmudah? Sebab Mahmudah satu P. Akhlak pun satu P. Jadi dia kena mesh. Sebab apa? Apa maukid dia kat sini? Kenapa dia kena mesh? Nak i'rab Mahmudah sebagai apa? Apa dia dua? Naik. Na'at. Na'at kena sama dengan man'ut dari segi bilangan dan jantina. Itu baru ilmu nahu. Belajar ilmu nahu. Kena terangkan macam tu. Tak nak cakap, saya biasa jumpa Mahmudah. Tak boleh, tak boleh macam tu. Tak boleh, saya tak nak macam tu. Kalau keluar perkataan lain, macam mana? So kita kena belajar kaedah yang betul. Okay, so settle. Yang kedua. Tajtahidu at-talibatani. Nampak tak ada kai? Kai ni apa dia? Dia tu nasbi. Selepas dia, fi'il ke isim? PL. Fi'il apa? PL mudorek. So fokus awak kena tengok dekat fi'il mudhari' saja. Fi'il mudhari' ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sekarang, tengok bilangan dia. Clue dalam soalan ini, cari bilangannya. Bilangan apa ada kat sini? Dua. Perempuan. Dua apa? Perempuan. Cari kat dalam tu. Dalam jawapan tu. Mana yang boleh jadi 2P? Tain jahat. Hmm. Dah kebetulan ada kai. Memanglah dia akan buang nun. Sebab tu dia jadi tanjah. Nampak? Boleh? So kalau buat macam ni lebih senang nak nampak kan? Kalau awak tak buat, awak tak nampak. Sebab kita, imajinasi kita ni terbatas. Kita lebih cepat bertindak kalau kita nampak benda dengan mata kita. Kita nampak dengan mata ataupun kita dengar dengan telinga. So kita lebih cepat peka. Berbanding awak nak imagine, nak cari sendiri, awak tak akan jumpa benda-benda ni. Awak akan jadi pening. Mana satu? Mana satu? Nampak? Yang ketiga.